tak terfikir langsung untuk buat refinance, and then dalam masa yang sama I ada planning untuk pergi umrah jugalah. Saya Nurizana binti Mazlan, umur 42 tahun. Saya kerja kerajaan lah, umur 18 tahun. Every month komitmen bayaran salary tu memang lebih kepada kredit card lah. Dalam masa tempoh COVID tu memang tight lah. So saving pun celak-celuk, and then walaupun saving kita keluarkan balik, and then kat situ dah burst dah. Itu yang memang struggle. Saya ada 2 rumah, perlu renovate, dia ada bocor semua kan. So I need duit untuk cover semua. As a Islam, kita akan doakan permudahkan apa semua. Ada someone lah call I, dan I ingat memang betul-betul scammer kan. Dia boleh view I punya detail, apa hutang-hutang I, semualah si tos, and then dia dapat ada review kat situ. Actually review tu pun membantu I juga. Tak terfikir langsung untuk buat refinance, and then refinance tu boleh membantu juga. Dia rasa excited bagi I console berapa, and then I dapat cash dalam around 30,000. Dan sekarang every month I bayar satu sajalah. Credit card dah settle, and then sangat relief, sangat macam kalau every month dapat gaji tu, I rasa okay, dah bayar sekali, okay, I enjoy je. Saya memang sangat minat join program ni sebab dapat kurangkan at 10 years dan dapat selesaikan awal. So nak ke pencen tu, I dah tak ada komitmen untuk nak bayar ke apa ke. After dalam seminggu, seorang konsultan datang ke office dan tangan semua. Saya rasa proses pegawai konsultan tu buat sangat cepat lah. Dia every time memang membantu, dan every day dia follow up I, apa yang tak ada. Lepas I buat refinance ni, actually first I punya hutang settle, and then also ada saving. Renovate rumah settle, I pandang rumah I pun I rasa happy. Dalam masa yang sama I ada planning untuk pergi umrah jugalah dengan duit itu juga. Yeah, this is my best financial decision.